Ramai yang tanya saya, kalau allowance 1,500 macam mana nak bahagikan supaya cukup, tak sesak dan masih boleh simpan emas. Jadi hari ini saya nak kongsi cara paling mudah, formula 50-20-30. Kita guna analogi yang senang, macam bahagi 1 jug air kepada 3 gelas. Bayangkan gelas paling besar ni untuk keperluan hidup. Untuk allowance 1,500, kita bahagikan kepada 50%, akan dapat 750. Ini untuk makan, petrol, bil utility, data internet, rumah sewa dan benda wajib. Gelas yang kedua pula untuk simpanan masa depan. Untuk 1,500 kita bahagikan kepada 20%, kita akan dapat 300. Kalau nak mula simpan emas, kita ambil dari bahagian ini. Tak perlu besar, boleh mula serendah RM100 ataupun RM150 sebulan. Penting konsisten, macam isi air ke baldi sikit-sikit. Dan yang seterusnya, untuk gelas yang terakhir, untuk gaya hidup, dari RM1,500 kita bahagikan kepada 30%, kita akan dapat RM450. Ini untuk jalan-jalan, beli baju baru ataupun makan di tempat yang viral dan untuk hadiah dan sebagainya. Ini untuk benda yang buat kita bahagia. Hidup bukan untuk menanggung beban sahaja. Bila kita bahagia allowance macam ni, insya-Allah hidup rasa lebih ringan, keperluan cukup, simpanan terjaga dan kita masih boleh menikmati kehidupan. Kalau anda nak saya bantu mulakan simpanan emas dengan cara yang betul, serendah RM100 saja anda boleh mulakan simpanan emas. Boleh klik link di bio saya untuk saya bantu anda sebaiknya. Teruskan follow saya dan semoga bermanfaat.